Video sebelum ini memang ramai orang komen tentang budaya-budaya yang macam adakah Minangkabau itu adakah Kelantan itu Minangkabau, adakah persamaan sebenarnya Kelantan ini daripada kerajaan Langkasuka ataupun Kelantan ini daripada Patani ataupun Melayu asli dan sebagainya. Itu menjadi tanda tanya dan pergaduhan di dalam video tersebut. Jadi banyaklah salah silah yang berasal daripada Minangkabau berhijrah pergi ke Kelantan dan mempunyai keturunan masing-masing. Tetapi perlu diingat, itu hanyalah sejarah salah silah keluarga masing-masing dan bukan keseluruhan Kelantan. Dan video ini bukan untuk tentukan siapa paling asli. Video ini untuk jelaskan bahawa sejarah Kelantan tidak boleh diringkaskan kepada satu salah silah sahaja. Ada cerita keluarga, ada hubungan Patani, ada gelaran warisan Kelantan, ada komuniti Siam, ada naratif Langkasuka dan mungkin ada keluarga tertentu yang mempunyai hubungan migrasi dengan Minangkabau. Jadi komen video sebelum ini memang panas lah macam yang kita terima juga. Ada yang kata Kelantan ada kaitan dengan Minangkabau. Ada yang kata jangan samakan Kelantan dengan Minang sebab Kelantan lebih dekat dengan Patani, Langkasuka dan dunia Melayu pantai timur. Ada pula yang sebut orang Minang pun ada identitinya sendiri. Orang Minang pun ada sistem adab dan budayanya tersendiri juga. Minang ialah Minang. Tidak semua orang Minang selesa kalau identiti mereka terus disamakan dengan Melayu. Itu yang kita kena ingat awal-awal. Jadi dalam video ini aku mau letak awal-awal dulu. Okey, aku bukan ahli sejarah, aku bukan datang untuk beri keputusan muktamad. Aku bukan mau kata siapa paling asli, siapa paling lama, siapa paling betul, tidak. Video ini hanyalah susunan bacaan daripada beberapa sumber, artikel akademik, catatan warisan, sumber komuniti dan rujukan umum yang boleh kita semak sama-sama. Sebab macam isteri aku sendiri orang Kelantan, jadi aku dapatlah beberapa sumber sebabnya macam dia daripada keturunan Cek. Jadi nenek dia dulu, datuk dia dulu dan moyang dia adalah orang-orang yang macam guru lah. Guru Cek. Jadi orang-orang yang kehormat yang mempunyai pegangan ilmu yang cukup mantap. Sebab isu ni macam agak sensitif bunyinya kan. Kalau kita guna ayat salah, orang boleh terasa juga. Kalau kita pukul rata satu negeri, satu keturunan atau satu bangsa memang boleh jadi gaduh. Jadi kita bincang dengan adab. Bukan untuk menang komen. Tapi untuk faham bahawa sejarah Kelantan ini berlapis. Okey, cerita salah silah keluarga tidak sama dengan asal usul seluruh negeri. Mula kita kena beza dua perkara dahulu. Satu, cerita salah silah keluarga. Kedua, iaitu tentang sejarah seluruh masyarakat. Kalau seseorang kata, moyang saya asal Minangkabau dan kemudian menetap di Kelantan, itu boleh jadi cerita keluarga dia. Okey, kita hormatlah cara itu. Tapi daripada cerita keluarga itu, kita tidak boleh terus simpulkan bahawa seluruh orang Kelantan berasal daripada Minangkabau. Itu terlalu besar. Sama juga kalau ada orang kata keluarga dia ada hubungan Patani, Siam, Jawa, Bugis, Arab atau mana-mana salah silah lain. Itu mungkin benar untuk keluarga tersebut, tapi tidak semestinya mewakili semua orang Kelantan. Dalam sejarah rantau ini, manusia memang bergerak. Ada yang berpindah kerana perdagangan, ada yang berpindah kerana belajar agama, ada yang berpindah kerana perkahwinan seperti saya. Ada yang berpindah kerana politik dan keselamatan. Jadi dalam satu negeri pun boleh wujud banyak jalur-jalur keluarga. Ayat yang paling selamat ialah beginilah. Sebahagian keluarga di Kelantan mungkin mempunyai cerita salah silah atau hubungan migrasi dengan masyarakat Minangkabau. Tetapi itu tidak wajar dijadikan kenyataan umum untuk seluruh orang Kelantan. Itu lebih adil. Tidak menolak cerita keluarga, tidak memadam sejarah Kelantan, tidak memaksa semua orang masuk dalam satu label. Okey. Cerita salah silah keluarga tidak sama dengan kesimpulan asal usul negeri. So, kita pergi kepada yang lain pula. Yang ini Nizamuddin alias dan Hanif Ahmad 2023 dalam artikel sejarah Persempadanan Kelantan Patani membincangkan bahawa sempadan Kelantan Patani telah berubah melalui perjanjian Inggeris Siam 1909. Ini menunjukkan sejarah kawasan ini berkait dengan perubahan politik, wilayah dan hubungan masyarakat. Bukan satu jalur keturunan semata-mata. Tapi kalau kita mau faham Kelantan, satu hubungan yang memang banyak disebut dalam sejarah iaitu hubungan Kelantan dengan
Patani. So, Kelantan dan Patani memang ada hubungan sejarah yang kuat. Bila orang kata Kelantan dekat dengan Patani, itu bukan cakap kosong lah. Dari sudut geografi memang dekat. Dari sudut sejarah memang banyak hubungan. Dari sudut bahasa dan budaya memang ada persamaan. Sebelum sempadan moden terbentuk seperti hari ini, pergerakan manusia antara Kelantan, Patani, Yala, Narathiwat dan kawasan sekitar lebih terbuka. Maksudnya di sana orang berniaga, orang belajar agama, orang kahwin, orang berpindah dan orang berulang-alik. Dan kalau macam aku sendiri pun aku pergi ke sana, macam aku bercerita dengan ayah mertua aku, dia bagi tahu sebenarnya kalau kita ingin melihat orang Melayu sebenar, orang Melayu tulen ni, orang yang Melayu yang betul-betul menjaga kemelayuan dia, kita boleh lihat di Patani, boleh lihat di Narathiwat. Di sana semuanya bagaimana orang Melayu ini lebih menggunakan istilah Melayu berbanding dianggap sebagai orang Siam. Ini yang diceritakan. Okey, ini diceritakan kepada aku. Dan kalau kita tengok sendiri bagaimana mereka hari raya, bagaimana mereka macam menyimpan muzium Al-Quran itu memang sangat powerful. Serta bagaimana makanan dia, lepas tu lagi architecture dia, kita boleh nampak di sana guys. Dan sebab itu tidak pelik kalau ada persamaan dialek, seperti dialek, makanan, adat dan cara hidup. Sebab kita ni dipisahkan oleh boundary saja guys. Begitulah katanya. Ni macam ni dialek Melayu Kelantan Patani Terengganu. Ni Kelantan Patani Terengganu. Jadi dia terbahagi sudah. Jadi disebabkan tu kalau kita dengar bahasa-bahasa Patani, macam dia ada slang Kelantan tetapi lebih kepada slang Patani gitu. Ben nak makan apa? Begitulah. Macam ini Siam ke apa ni? Begitulah. Tapi kalau di Kelantan, be, aben nak makan apa? Gitu. Tapi kalau di Patani boleh jadi macam, be, nak makan apa? Mungkin begitulah bahasanya. Kalau aku tersilap aku minta maaf ya. Okey. Dalam artikel sejarah persempadanan Kelantan Patani ada menyebutlah tentang perkara ini. Dalam kajian dialek pula, Ajit Chekhov pada tahun 2008 membincangkan subklasifikasi dialek Melayu Patani Kelantan Terengganu. Ini menunjukkan ada asas linguistik untuk melihat hubungan bahasa antara kawasan Patani, Kelantan dan Terengganu. Jadi bila orang kata Kelantan dan Patani ada hubungan, itu ada asasnya lah di dalam artikel yang kita boleh lihat sendiri. Sebab ini semuanya telah dibuat kajian itu. Tetapi sekali lagi jangan pukul rata lah. Hubungan sejarah tidak bermaksud semua orang mesti satu keturunan. Itu kita perlu ingatlah juga. Sebab semua keturunan itu ada susur galur dan juga aturan dia. Macam aku sendiri juga, aku pun baru berhari raya hari itu baru berjumpa dengan sanak saudara dan dengan satu aliran susul galur keluarga aku. Yang itu aku akan explain kemudian. Sebab susul galur tu memang sangat complicated, di mana pertalian keluarga tu macam rupanya ada kaitan dengan Kesultanan Brunei begitu. Rupanya kaitan dengan ini sekian. Keluarga-keluarga yang terbuang zaman dulu. Bila kita bincang asal usul Kelantan, jangan terus lompat kepada Minang atau Patani saja. Kelantan sendiri ada identiti tempatan yang sangat kuat. Di Kelantan kita biasa dengan nama seperti Nik sekian-sekian, Wan, Cik, Tuan, Tengku dan Long. Nama-nama ini bukan sekadar nama lah. Dalam masyarakat Kelantan, gelaran seperti ini sering dikaitkan dengan salah silah tertentu, keluarga lama, warisan istana, bangsawan, ulama, pentadbiran lama atau keturunan yang mempunyai sejarah sosial tersendiri. Contohnya buku gelaran warisan Kelantan, cerita unik zaman berzaman inilah yang ada pernah dibicarakan dalam sini. Ni dalam mana? Inilah yang diceritakan sini. Segala dalam sini macam mana perkaitan, sebab ada juga yang macam kaitkan contoh macam ni kan. Beliau adalah tokoh yang terpenting di Nusantara, terlalu penting sehingga nama beliau dipadamkan oleh British dan dipadamkan daripada buku sejarah di sekolah. Seperti Said Hussein Jamadil Kubra dikatakan sebagai datuk kepada Wali Songo. Adik beliau merupakan adiputra Guru Hang Tuah. Keturunan beliau ialah Sultan Brunei sekarang.
Keturunan beliau adalah Sultan Kelantan sekarang. Beliau dikaitkan dengan pembinaan Masjid Kampung Laut. Keturunan beliau di Kelantan memakai gelaran Tengku, Nik dan Wan. Beliau ketua wali ketujuh. Beliau menetap agak lama di Kelantan sebelum meneruskan misi dakwah bersama-sama Wali Songo di Jawa. Bukit Panau di Tanah Merah, Kelantan merupakan tempat pertapaan beliau dan tempat Wali Songo berkumpul sebelum ke Jawa. Ini cerita daripada yang inilah tentang keturunan-keturunan tadi tu. Sebenarnya kalau tentang sejarah ni terlalu banyak guys. Sampai kita sendiri pun, kita bukan ahli sejarahnya, tetapi tentang kepenggunaan ni kita boleh nampak dari sini. Sebabnya beginilah, sumber kenal pasti dan berhati-hati, sebab ada certain ni adalah sumber komuniti, bukan sumber akademik utama. Dalam teks yang dikongsikan, penulis sendiri menyebut bahawa maklumat tersebut menarik tetapi banyak yang perlu dikaji selidik kerana ada data sejarah yang tidak lengkap dan sebagainya, dan sebahagiannya bergantung kepada cerita lisan. Maksudnya jumpa orang ni, jumpa orang tu, interview orang ni, dan cerita tu daripada situ timbullah tentang cerita-cerita. Sebab kita pun sukalah untuk baca peristiwa sejarah. Sebab yang Prof sebelum ni menceritakan tentang family-nya daripada Minangkabau itu 1920 gitu. Tetapi sebenarnya kalau jauh ke depan lagi sampai tahap 1349 Masihi bersama adiknya seperti Said Tanauddin atau Syekh Saman, anak murid kepada Ibnu Hajar, sudah menjadi takdair bahawa keturunan Rasulullah dizalimi, ditindas, dibunuh dan merantau meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini sampai tahap penceritaan tu dari kota Mekah lagi guys. Jadi untuk kita cerita tu, kita bukan siapa. Ini adalah narasumber yang kita terima juga untuk melihat kepada keturunan Nik, Wan, Cik, begitulah. Jadi itu disebabkan itu juga Kelantan mempunyai tradisi gelaran warisan seperti Nik, Wan, Cik, Tuan, Tengku dan Long. Macam aku punya family yang belah wife ni, dia ada Cik. Lepas tu ada belah lagi, satu lagi Said dan juga ada Nik begitu. Tetapi kadang-kadang benda ni diorang perlu menjaga aliran diorang. Sekiranya mereka tidak berkahwin dengan family Nik atau dengan Nik, maka anak nanti tidak boleh dinamakan Nik juga. Kalau Cik pun sama juga. Kalau contoh ibunya tidak mempunyai gelaran Cik, Tuan dan sebagainya, jadi dia tidak boleh meneruskan legasi kepenggunaan Cik. Itu pun kita tidak pasti sangat lah, tapi begitulah ceritanya. Dan gelaran ini menunjukkan adanya lapisan salasilah dan identiti tempatan. Namun perincian asal-usul setiap gelaran perlu dirujuk kepada kajian akademik, dokumen salasilah, naskah lama dan sumber yang boleh disemak. Itu lebih matang lah. Sebab kita memang tidak akan menolak cerita warisan, sebab ini sudah cerita yang dari turun temurun disampaikan. Tapi kita juga tidak jadikan semua cerita lisan sebagai fakta mutamat. Itu yang paling penting, sebab ini hanyalah rujukan nota untuk kita sendiri juga. Yang selebihnya kalau aku ada tersilap bahasa, aku minta tolong siapa-siapa yang tahu tu komen di bawah untuk yang lebih detail ke apa semua tu. Okey, selanjutnya kita pergi kepada yang lebih mendalam sikit. Komuniti Siam Kelantan juga sebahagian daripada wajah sejarah negeri. Kelantan bukan hanya ada Melayu Kelantan, Kelantan juga ada komuniti Siam yang lama menetap, terutama di kawasan seperti Tumpat dan sekitar utara Kelantan. Disebabkan tu di Tumpat kita boleh jumpa patung Buddha yang besar seluruh Asia begitulah. Ini penting sebab bila orang bercakap tentang asal-usul Kelantan, kadang-kadang mereka terlalu fokus kepada Minang, Patani atau Langkah Suka saja. Sedangkan dalam realiti sosial Kelantan, ada juga komuniti lain yang sudah lama menjadi sebahagian daripada negeri ini. Jadinya, kajian ini juga tentang komuniti Siam tidak terpinggir. Asimilasi komuniti Siam di Tumpat, Kelantan yang diterbitkan dalam jurnal Melayu pada tahun 2024 membincangkan percampuran masyarakat Siam dalam masyarakat Melayu di Tumpat. Maksudnya Kelantan ni memang kompleks lah. Ada masyarakat Melayu Kelantan, ada hubungan petani, ada hubungan Siam Kelantan, ada gelaran warisan, selasila istana, keluarga ulama, kampung lama. Jadi ada juga kemungkinan keluarga tertentu yang datang daripada migrasi luar. Jadi kalau kita tanya Kelantan ni asal apa guys? Jawapan yang lebih
selesa untuk kita cakap Kelantan tidak boleh dijelaskan dengan satu nama saja. Kelantan ialah negeri yang terbentuk melalui sejarah tempatan, hubungan sepadan, budaya, bahasa, komuniti lama dan pelbagai jalur silsilah keluarga. Nah, kita baca pun jadi macam complicated betul sebab ada beberapa media yang kita cuba untuk buka silsilah tersebut dan sebagainya itu masih lagi di tahap yang susah lah untuk buka. Okey. Sekarang kita pergi kepada orang panggil sebagai adat perpatih ataupun pergi kepada ke Minangkabau dan sebagainya. Minangkabau ini ada identiti sendiri. Jadi jangan ada persamaan lah di antara Minang dan juga Melayu. Itu sesuatu yang sensitif untuk orang Minang, sesuatu yang sensitif untuk orang Melayu. So kita separate terus. Ada orang akan sebut Minang itu Melayu. Itu salah guys. Ada pula orang Minang sendiri yang akan jawab kami Minang, jangan samakan semua. Jadi dalam video ini kita ambil jalan yang paling sesuai lah. Kita tidak pasal siapa tapi tentang Minangkabau. Kita juga tidak mau Minangkabau untuk menjelaskan seluruh Kelantan. Cara sebut yang lebih selamat ialah Minangkabau ialah masyarakat dengan identiti, adat, bahasa dan sejarah tersendiri. Dalam sejarah rantau ini ada hubungan migrasi dan budaya antara Minangkabau dengan beberapa kawasan di Tanah Melayu, terutamanya di Negeri Sembilan. Ini kita kaitkan dengan Malaysia lah. Okey, jadi kebanyakannya migrasi tersebut berlaku di Negeri Sembilan. Jadi portal rasmi Negeri Sembilan sendiri menyatakan bahawa di Negeri Sembilan adat alam Minangkabau dikenali sebagai adat pepatih. Ini menunjukkan hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan memang lebih jelas dari sudut adat dan sejarah sosial. Okey? Pemetaan budaya JKKN pula menyatakan bahawa adat pepatih di Negeri Sembilan dan Naning ialah gabungan adat yang diamalkan di Minangkabau dengan adat penduduk tempatan dan ia juga berasaskan hukum Islam. Jadi kalau kita mau bercakap tentang pengaruh Minangkabau di Malaysia, contoh paling kuat dan tersusun ialah Negeri Sembilan, bukan Kelantan secara keseluruhan. Sebab Kelantan lebih kepada migrasi, sama juga Negeri Sembilan. Tetapi yang lebih dominan kalau tentang adat pepatih Minang di Negeri Sembilan. Begitulah. Okey, dan jangan juga kita bila kita dengar bahasa Minang tu kita samakan dengan Kelantan juga. Sedangkan cara sebutan 1 2 3 pun lain berbeza daripada Minang guys. Okey, seterusnya ialah tentang persamaan budaya bukan bukti keturunan 100%. Kalau dua masyarakat ada makanan yang mirip, dialek yang dekat, pakaian yang hampir sama atau adat tertentu yang kelihatan serupa, itu tidak semestinya bermaksud mereka satu keturunan yang sama 100%. Ia boleh berlaku kerana hubungan lama, boleh jadi kerana berjiran, boleh jadi kerana perdagangan juga, boleh jadi kerana perkahwinan, boleh jadi juga kerana pengajian agama, pasu sepadan lama yang berubah, pasu ataupun hidup dalam jaringan budaya serantau. Contoh macam Kelantan dan Patani ada hubungan geografi dan sejarahnya. Dan Negeri Sembilan ada hubungan kuat dengan Minangkabau melalui adat perpatih tadi. Kelantan pula ada gelaran warisan tempatan seperti Nik, Wan, Cik, Tuan, Tengku dan Long. Kelantan juga ada komuniti Siam yang lama menetap. Jadi bila ada persamaan, jangan terus tiru siapa. Kan? Okey. Disebabkan itulah yang kita ingin mengambil pengajaran daripada video ini. Video ini agak panjang lah sebab untuk kita memahami bersama-sama tu pun penting juga. Dan satu lagi yang terakhir yang ingin kita cerita juga, Langkah Suka. Ini bila orang bincang tentang Kelantan, nama Langkah Suka selalu muncul. Langkah Suka sering dikaitkan dengan sejarah awal Semenanjung dan kawasan Patani. Tetapi kena hati jugalah. Kerajaan lama tidak semestinya sama dengan negeri moden. Sempadan dulu tidak sama dengan sempadan sekarang. Jadinya identiti masyarakat dulu juga tidak semestinya sama susunannya dengan identiti zaman sekarang. Jalani Harun pada tahun 2015 dalam artikel Langkah Suka dan Patani in Malay Literature pernah memberitahu tentang perkara inilah, tentang bagaimana Langkah Suka ialah sebahagian daripada perbincangan sejarah awal Semenanjung dan kawasan Patani. Tetapi ia tidak boleh digunakan secara mudah untuk menentukan asal-usul semua orang Kelantan hari ini. Sebab sejarah kerajaan lama, sempadan lama dan identiti moden tidak boleh disamakan secara terlalu mudah. Jadinya Langkah Suka tu pun akan ada topiknya tersendiri juga. Jadi
tentang video kali ini. Itu saja yang kita boleh bahaskan. Sebabnya kalau kita bahaskan lebih itu bukanlah kita orang yang pakar, cuma kita hanya merujuk kepada sosial media, merujuk kepada portal rasmi begini apa semua ni government, daripada Gemini, Grok, ChatGPT, semua tu, dan kita gabungkan dengan sumber-sumber daripada cerita orang asal juga, orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung juga. Begitulah. Jadi apa-apa pun, kalau korang ada sebarang persoalan ataupun ingin untuk kita bahaskan, silakan komen di bawah. So kita cuba untuk membawakan format baru dalam channel ini.